tak nampak. Deh. Mungkin media Filipina ni nak mai isu ke, kita tak tahu deh. Jadi apa komen ada kakak sebagai rakyat Malaysia. Tapi kalau betul lah benar ni Malaysia hantar ke Filipina, maklum lah berkelas diri tak cukup. Jadi benda ni memang sangat sensitif. Okey, walaupun Filipina ni telah menerima batuan berkelas diesel daripada Jepun, lebih kurang tu lah. Tapi Malaysia ni tak bagi batuan ke Filipina. Sebagai itulah. Jadi gagal apa-apa, benda isu ni jangan buat heboh-heboh lah. Tapi kerajaan memang ia kawal untuk ekspor ke negara lain atau beli batuan berkenaan, sedangkan negara sendiri tak cukup. Apa-apa sahabat-sahabat boleh komen, boleh share dan subscribe channel kita ni. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.